sabar. Sabar. Saya ganti 5 ekor ayam untuk... Boleh? Ayam tu? Ayam tu aku buat renang kau tahu. Ha? Dah 5 tahun dengan aku. Tadi kau. Alah. Mamat, ayam je pun. Tu Kau diamlah. Korang pun satu. Ha? Kau pergi tangkap Rocky tu apa? Punya banyak binatang dalam hutan ni. Rocky kau goreng. Rocky kau bakar. Ha? Kau kan tak tahu Rocky siapa? Ha? Dia dah ngaku 5 tahun kau tahu. Alah, Paman. Alah, ayam tu kan ayam je pun. Okey. Just ganti 10 ekor, Saya ganti 10 ekor, 10 boleh? Kau cakap senang je. Ha? Ayam tu yang kesangan aku kau tahu. Mandi sama dengan aku, tidur dengan aku. Kadang-kadang buat air pun dengan aku kau tahu. Asal? Ha? Rocky dah tak ada, aku nak ganti tempat dia. Ha? Nak jadi ayam aku. Amboi. Paman ingat Adik aku. Just ni ayam ke apa? Orang tua ni boleh. Yang kau orang ni, aku suruh pergi cari kayu. Yang kau pergi bakar ayam. Kenapa? Kami 3 orang ni lapak, bos. Tiba-tiba jumpa ayam apa orang kata? Jinak dalam hutan macam tu. Kami apa lagi? Tangkap, sembelih, cabut bulu, makan dah. Mesti meleleh-leleh. Orang makan sedawa. Saya makan pokok. Sedap. Ya Allah. Sedap. Sabar. 1 juta sebelah, 1 juta 12, 1 juta 13. 1 juta 14, 1 juta 15, 1 juta 16, 1 juta 17, 1 juta 18. Mun. Ni. Oi. Hang cari apa daripada tadi? Aku tengok pusing nak pening aku tengok hang. Tak ada ni. Apa benda? Apa benda yang tak ada? Cari apa sebelah kangkang aku ni, orang tengok. Apa benda yang tak ada? Ni lah cari benda hilang. Ni. Benda yang hang cari tu bernilai ke tak bernilai? Kalau untuk diri aku memang tak bernilai. Tapi aku kena cari sebab penting. Tak bernilai, penting. Ha. Apa benda hang bagi tahulah senang, bagi tahu lah. Man. Kalau dia tak ada ni kerja dia aku yang kena buat. Cuk apa kalau man tu memang tak nak nilai pun. Ya. Hang kena buat kerja dia. Ya. Oh, itulah. Di mana dia sekarang ni? Man. 1 juta. Aha. Aku rasa aku tahu dia kat mana. Kat mana? Aku tahu. Kat mana? Jom. Ada. Makin seram ni. Jom. Yes. Aduh. Hang bagilah sekali pun jadilah. Hang turun hang besar tu. Berapa kali dah ni tak main-main ni. Aduh. Mana pergi tak tahu ni. Geram betul lah. Semua kerja dia. Aku dapat memang tu. No! Woi! Oh. Aduh, Dekat yang sini. penat weh aku cari. Nampak apa tu? Balik rehat tak ajak? Nah. Ni. Mun cari hang keliling kan tahu tak? Cari hang tak jumpa. Entah. Semua kerja kau, aku yang cover tahu macam mana ni. Betul. Bagi dua lah. Hampa dua orang ni. Aku hilang sat je. Rayuh satu kampung. Aku balik masuk jamban sat. Sakit perut. Jamban apa? Ni bukan jamban. Sampai rehat tak ajak betul tak? Allah, aku mai duk lah tenangkan fikiran sat. Dan sat ni aku dah lah duk dalam tu sat ni. Banyak masalah aku duk fikir. Ajarlah aku duk tengok-tengok apa yang patut sat. Tuan buat apa tu? Adalah. Apa dia kacau lah. Ada apa? Abang tahu lah. Tak nak. Bi. Saya kopi. Dia mak kita pula. Kerja dia ini dah aku buat, dia lebih. marah aku pula. Ini dah lebih. Lebih. Astaghfirullahaladzim. Apa nak jadi dengan kau ni, Man? Tak tahu. Apa yang ada dalam benak fikiran kau ni, Kau cakap, sekarang kalau jadi dah daging macam mana?
Betul tu, Min. Dah lah tu, Man. Benda-benda haram yang kau buat ni. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Kita ni keluar daripada kampung. Nak cari rezeki halal. Ha? Biar kita nampak miskin. Man, biar kita nampak miskin. Tapi jangan kita miskin akhlak. Astaghfirullahalazim. Min, Allah. tapi kalau hang nak tahu, aku ni selalu cuci. Hei, Cuci. Nak sembang cuci. Kalau masuk 30, cuci 10, tak payah sembang. Tak payah. Betul. Ni bukan 10-20 tau. Ini 5-6 ribu. Ha? 5-6 ribu. Alhamdulillah. Baru 1.5. 30. Berapa ni? 5-6 ribu kali cuci. 5-6 ribu. 5-6 ribu. Haram ni. 5-6 ribu. Kau boleh ajar aku. Oh, mandi gini ni, mandi. Masuk. Cantik lah. Gaya awal nak jackpot aku. Masuk bonus. Ya. Oh. Ni. Apa dua orang tu kalau main boleh diam sikit tak? Ha? Aku ni dah kena teruk dah. Dah habis 500 dah ni. Min. Yang duk hingat-hingat pasal apa? Aduh, besoklah. Dia telan duit kita dulu. Saat lagi, kita ambil balik duit dia. Hang topak lain lah. Aduh, kata pahlawan fighter konon. Cantik lah. Man. Dia lagi. Topak naik aku 100 ya. Kan, nanti esok menang ambil balik. Nak topak 100. Aku pun tinggal modal hak ni je ya. Tak. Kira lah hang ni. Kira. Kira tak kira. Mun. Ha? Hang masuk dia. Dah banyak bagilah sikit. Tak ada. Aku dah transfer kat mak aku ni. Semalam dia gadai-gantai ni pasal aku minta duit pinjam. Oh, dolphin. Oh, macam real ke? Hello. Ya, betul eh. Assalamualaikum, bos. Bos. Bos, ya Allah, bos. Emergency, bos. Nenek saya nak bersalin, bos. Oh, baru dapat panggilan tadi, bos. Nenek saya nak bersalin. Ya Allah, bos. Nak pakai RM500. Bos, pinjam sat RM500 boleh tak? Nanti bos potong gaji saya balik. Ai tu kau cakap nenek kau dah meninggal. Sejak bila pula nenek kau bersalin? Biar betul kau ni, Min. Ni. Tok Wan saya tu yang laki tu. Dia kahwin 5, bos. Dia kahwin 5. Ni bini dia yang nombor 3, bos. Nak bersalin pula dah. Bos, tolong, bos. Bos, call lagi, bos. Bos, tolong, bos. Emergency sekarang ni. Yelah. Nanti aku transfer. Okey, bos. Bos, tambah sekarang, bos. Tambah sekarang. Ya. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih. Sayang, bos. Muah. Ada naga. Mun. Barang hang pun suruh bawa. Pegang ni. Kenapa berat? Bawa je lah. Kawan kan. Ini. Hei. Bos. Pamat. Pamat dengan bos ni kami tengok gelak semacam. Daripada sana duk dengar dah. Macam benang besar. Surat khabar ni ada bagi tahu kat hujung kampung kita tu. Hujung tu ada bomo baru sampai. Bomo? Tayu ni. Tu lah pasal. Apa kena-mengena dengan kita pula? Ceritalah sikit. Bomoh tu buat apa sebenarnya? Bomo ni. Apa kena mengenal sahabat ni dengan bomoh tu sampai masuk dalam ni? Itulah lah tu. Sahabat Cina lah tu. Pandai nampak. Itulah korang tak tahu. Kau Kenapa? ingat korang pandai sangat. Dah tak sekolah. Bos aku ni dulu, dia mengajar sekolah Cina kau tahu. Iyalah. Orang lain pun ada jadi bomo tapi tak adalah masuk paper. Ni pasal apa sampai masuk paper ni? Itulah. Cerita sikit. Ambil dengar. Ceritalah. Bomo ni ada jual
tangkal. Jual tangkal. Tangkal kencing. Tangkal ni special. Boleh jadi kaya. Kaya tau. Kaya bos. Kaya. Mengarut semua tu. Dia kaya macam mana tu? Dia buat macam mana? Macam mana? Ya, daripada tangkal tu, Bomoh ni cakap boleh jadi kaya. Hush. Duit tu boleh datang masuk poket dalam poket sendiri kau tahu. Ni. Bos dengan Abang Mat ni. Percaya sangat kau dengan bomoh-bomoh semua tu. Semua tu karut, tahu tak? Betul. Kita ni tak boleh percaya dekat bomoh sebab tu syirik. Kita kena percaya kat Tuhan. Ya, betul. Kita dekat dia. Janganlah. Astagfirullahalazim. Jangan Ya Allah. kita mempersekutukan Allah. Ni orang tua kata, orang macam ni lah kalau kita jumpa, elok kita lempang, kita katuk, dapat pahala kat kita. Betul. Tu sokong, kau setuju. Jangan tuduh-tuduh benda ni syirik. Benda ni tak syirik kau tahu. Haram. Haram syirik. Sama lah tu. Sama lah tu. Ni, dengan duk ambil tahu. Ni duk ambil tahu benda-benda bomoh-bomoh ni. Okey, Pak Mat. Ni istighfar. Istighfar. Ni, tak apa. Ni, bos. Kami nak tengok. Mana tahu kok nak cam orang. Sat lagi kalau kita jumpa ke jalan senang kita nak lempang. nak lempang nak bijak. Tak apa. Mana boleh ni? Jangan. Betul. Bagi kami tengok pula. Kita betul Ustaz. Lempang. Bagus. Lempang. Lempang Lempang. Lempang. Ya, lempang. Bomoh tu memang siap. Bomoh ni memang aku pijak hidup-hidup. Oh, janganlah. Jumpa dengan aku, janganlah. Menatang bomoh ni. Tengok yang mana tu. Mana tu? Tengok asap tu. Yang mana? Ni dia tu bomoh. Ni. Ramai berjaya. Oh, tu tengok tu. Ramai tu. Bomoh ni boleh bagi orang jadi kaya. Dia jual tangkal. Sebaik hang pandai Cino. Dia translate terus. Mau aku tak pandai. Tu pun tak percaya kat aku ni. Percaya lah. Ni nak tanya ni. Ramai-ramai ni yang mana satu bomoh lah ni? Aku rasa bomoh tak ada lah ni. Hak ni semua hak ambil yang berjaya tu. Alumni lah. Habis tu kita nak kenal bomoh dia macam mana ni? Tak apa. Bomoh yang ambil gambar tu. Mana? Tapi dia tadi bos kata tadi hujung kampung kan? Hujung kampung tak lain tak bukan bomoh. Mana? Kita pergi hujung kampung. Kita tengok muka yang pelik-pelik sikit tu. Bomoh tu rasa. Ya tu. Yang tua-tua kan. Tapi Yang bengis-bengis. tak boleh cakap kuat ni. Betul. Ya. Kalau tak jumpa juga. Apa suka boleh kira sekarang. Jangan tengok dia duduk. Allah. Bahaya dia ni. Dia yang paling galak tadi tu. Pasal bomoh ni. Tengok memang pasal bomoh. Takbir, tak terus tak beri tu. Betul. Ingat apa? Kepiah tak pala Tu aku belum lon. nampak duit lagi. Jangan. Aku tak tahu lah. Tenang. Balik siap-siap jom ah. Tak payah mandi tak payah. Kita pergi tunggu lah. Memang tak mandi dah ni. Tak payah. Orang kata kalau tak mandi tu untung lagi banyak. Betul. Jom. Kami tiga orang ni nak jadi kaya. Bodoh betul kalau saya boleh buat orang kaya. Saya pun tak duduk sini. Tak ada apa. Saya pulang. Hari ni berapa hari bulan? 11 hari bulan 11. Diskaun! Aku tengok selalunya filem-filem kan lepas tok tu mesti kena jampi jampi jerapah ke apa ke. Buat gaduh! Ni anak siapa ni? Tak nak korang. Korang masai kat sini. Bukan. Jangan, Man. Baik kau ngaku. Dah. Min? Apa pula anak saya? Mon, baik ngaku. Agak-agak lah. Saya budak sekolah lagi. Aktif balik pun belum lagi.